Okey, komponen seterusnya yang kita tengok simple saja iaitu device flag daripada web, utilities device flag. Okey, fungsi dia macam ni. Bila saya apply dekat objek Q, okey, saya boleh flag visible on dia pada siapa. Jadi bila everything dia akan nampak dekat semua device, kita boleh set dia. Contoh saya nak dia nampak dekat mobile saja. Jadi dekat dalam desktop dia tak nampak. Okey. Contoh sekarang ni saya dalam desktop, kalau saya test, okey sekarang ni dia tak nampak sebab saya dalam desktop. Jadi dia cuma boleh nampak dalam mobile. Jadi kalau kita scan, kita load dalam mobile dia akan nampaklah objek tu. Macam tu juga kalau kita nak dia dalam desktop saja, dalam mobile tak ada. Jadi kita boleh set lah. Mungkin setengah-setengah tu sebab mobile kita nak objek berbeza kan. Desktop objek berbeza, mobile objek berbeza. Jadi kita boleh set menggunakan device flag. Okey. Jadi itu saja untuk device flag. Terima kasih.